Sesiapa yang solat sunat 4 rakaat selepas Isyak. Ada tak solat sunat lepas Isyak 4 rakaat? Ada. Selalu kita buat 2. Man salla arba'an ba'dal Isyak. Siapa yang buat 4 rakaat selepas Isyak, tidak dipisahkan di antara 4 itu dengan salam. 4 rakaat, 1 salam direct, tak ada tahiyat pertama, tahiyat akhir sahaja. Sesiapa yang solat sunat selepas Isyak 4 rakaat yang tidak dipisahkan di antaranya dengan taslim, mudilna bimislihinna min lailatul qadri. Seolah-olah 4 itu didirikan pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan senang ke susah? Susah. Nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan senang ke susah? Susah. Tiba-tiba ada satu hadis yang Nabi sebut kelebihan 4 rakaat selepas Isya yang bukan malam Ramadan, tetapi pada malam bulan-bulan bukan Ramadan sepanjang 320 malam. Nabi kata, siapa yang melihat dirinya diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh, tengok Allah izin untuk mendirikan 4 rakaat selepas Isya,